Hai sahabat semua, kembali lagi ke channel Mak Noh. Hari ini Mak Noh masak ikan sibel. Masak rempah kunyit asam pedas. Mak Noh dah tumbukkan bawang merah, bawang putih, cabai padi, cabai setan, cabai jarum, daun serai, halia, kunyit. Dah ditumbuk. Sahabat kan orang tahu semua. Kita kacau sehingga adonan ini masak dan harum dan segar. Lah sahabat semua, situ ada ikan serakap sikuk, mana dah tetak, dah dikerat-kerat, dipotong, dicuci bersih. Yang 3 iris tu untuk Mak Noh perap menggunakan garam. Oleh kerana si ada peti ais nak, kami perapnya dulu. Tu kami mau masaknya asam pedas kunyit. Tadi Mak Noh bateri Mak Noh habis, ada tempat ngecas, rumah ambil tu ada karan. Pakai power bank aja. Jadi ambil rakam lah bawang-bawang tadi, cuma kami madah dengan kita lah. Cara-cara kita kan orang pandai semua. Nangga ada bawang-bawangnya, dah pecah minyak. Kita masuk ikan tu je. Cara kita masak tu sama sahabat. Kita dengan cara kita, kami dengan cara kami. Biar hati kita senang kita boleh olah dengan cara kita tu. Cuma nak madah-madah aja. Kita mau ikut cara kami ikut, sisi. Ikan dah masukkan ya. Ini tu kami mau letak air ke airnya. Masukkan air. Saya cukup aja lah. Kami tu si suka makan air banyak-banyak. Sikit je. Airnya dah cukup. Banyak tu je lah. Sibu banyak gila. Makan untuk seorang-seorang aja. Sahabat semua. Kini tu kami ingkah asam kepin. Kami 2 kepin. Pas ya. Kami ingkah Ajinomoto, bicin. Pas ya. Kah garam. Pas ya dek. Ingkah serbuk Maggi. Serbuk Maggi. Senang je masak tu. Saya dah susah ni. Kami lanjut terlebih jauh. Jangan lupa dukung channel Mak Noh dengan cara tekan like dan subscribe. Dan hidupkan loncengnya juga supaya Mak Noh bersemangat. Kita kacau dulu. Sahabat. Mak Noh ni tuturnya campur-campur supaya ada yang faham, ada yang tak memaham. Lagi kita nunggunya ikan kita tu ni ngodak-ngodak barunya masak. Kita nunggu dulu. Lah sahabat semua, alhamdulillah sahabat, kan kita dah mereda-reda. Belum lah sahabat. Kita nangga isinya. Macam tu isinya. Ikan sirakap. Ikan tu memanglah sedap. Nang nyaman dimakan tengah hari. Sahabat, jangan lupa di komen dan di share. Bye sayang semua.